Yang jadi batu api adalah kaum Yahudi yang ada dekat Yasrib itu. Dia apikan lagi, dia cocok sini, dia cocok sana, makin dahsyat mereka punya pergaduhan. Tapi bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah daripada Mekah ni pergi ke Madinah boleh satukan balik kaum Aus dan Khazraj yang telah berperang 120 tahun dalam masa yang sangat singkat? Ini mesti ada cara ni, mesti ada formula dia. Dan malam ni insya-Allah kita nak belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejarah Nabi, bagaimana nak satukan masyarakat yang berbeza, mungkin dari segi umur, dari segi sosioekonomi, mungkin jadi dari segi kecenderungan pendapat, macam mana nak satukan boleh duduk di masjid yang sama, duduk di kota yang sama, di kawasan yang sama. Ada 5 punca yang menyebabkan kerosakan pada masyarakat itu. Dan 5 punca ni jugalah yang menjadi kerosakan pada kaum Aus dan Khazraj ketika dahulu. Dan kita nak belajar juga, ini Aus dan Khazraj, ibu pernah dengar tak kaum Muhajirin dan Ansar? Macam mana Nabi satukan? Apa beza Aus Khazraj dengan Muhajirin dan Ansar? Apa bezanya? Ada 5 punca sekurang-kurangnya menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat ini, yang kita kena berhati-hati dan jaga-jaga. Dai, kenapa perlu tahu tentang punca? Sebab kalau tak settlekan punca, masalah akan berterusan. Saya bagi analogi. Kalau dekat dapur kita, paip air dekat sinki dapur kita tu pecah. Habis air bertakung kat sinki, melempah sampai korang tamu masuk ke master bedroom kita. Kita pun bangun pagi tengok, kenapa banjir ni? Kita pun cucilah air, tolaklah air keluar. Saya nak tanya, kalau hari-hari tolak air dekat dalam bilik kita tu, selesai tak masalah? Tak selesai. Kerana kita hanya selesaikan simptom, kita tak selesaikan punca. Jadi puncanya kat mana? Kalau cerita pasal banjir dekat rumah tu, puncanya dekat paip dekat dapur tu, yang perlu untuk kita tutup paip utama, repair paip dekat dapur, barulah selesai kita punya isu air yang banjir dekat dalam rumah. Sama juga hari ini kita nak tengok kenapa berlaku perpecahan pada masyarakat ni, kenapa saling membenci, kenapa saling tak suka? Kerana kita kena tahu puncanya dulu.